Rakan hilang tiba-tiba muncul tidur dalam kemah. Menerusi YouTube Ashraf Channel, Anita pernah cerita pengalaman seram masa dia ikut kem persatuan. Sepatutnya kem berlangsung selama 7 hari 6 malam, tapi jadi 5 hari disebabkan gangguan misteri. Dia join kem tu bersama kawannya, Jazlin, seorang yang pemalu dan pendiam. Pada awalnya semua berjalan lancar sampailah malam ketiga. Pagi tu Anita pelik bila tengok Jaz tiada di sebelahnya. Awal betul dia bangun, selalunya dia kejut aku sekali. Mungkin pergi tandas kot, bisik Anita. Sampai di checkpoint, dia nampak Jaz berdiri terpinga-pinga. Bila ditegur, Jaz hanya pandang kosong. Seram. Tapi bila mereka jalan ke surau, Jaz tiba-tiba hilang. Tapi bila aku panggil dia Jaz, dia pandang tau. Dia pandang macam ni, dia pandang aku. Contoh aku datang dari sini kan, pandang. Lepas tu dia macam tu. Anita cari keliling, tunggu di pintu surau lepas solat, tetap tak nampak kelibatnya. Cemas, Anita laporkan pada Kak Ayu, ketua FESI. Head count dibuat seorang memang hilang. Semua panik, pencarian pun dimulakan bersama ranger. Sepanjang mencari, Anita menangis. Jaz, kau kat mana? Jangan tinggalkan aku macam ni. Tapi sampai tengah hari, Jaz tetap tak ditemui. Badan Anita jadi lemah, terpaksa dipapah balik ke kemah. Saat zip kemah dibuka, dia terkejut sebaik melihat Jazlin sedang tidur nyenyak di dalamnya. Kau hilang berjam-jam tadi. Kami semua cari kau, jerit Anita. Jaz terpinga-pinga. Mana ada kak, saya dari tadi tidur je. Semua terdiam. Petang tu juga keputusan dibuat dan kem dihentikan serta-merta. Buka je sip kemah tu. Guess what guys? Jazz ada dekat dalam tu, tengah tidur nyenyak. Tidur. Dia tidur dalam tu. Nombor 4. Pontianak senyum di balik pokok. Tapi kalau korang nak rasa sendiri suasana seram penuh budaya Melayu, ada satu tempat yang korang memang kena cuba sendiri. Inilah dia, Hantu di The Curve Damansara. Ini bukan sekadar rumah hantu biasa. Ini teater seram yang menghidupkan ketakutan masa kecil kita tentang rumah kampung dan hutan seram. Bayangkan korang masuk ke Seri Panggung Akademi, Akademi Seni Tradisional Melayu, di mana wayang kulit, kuda kepang dan mak yong digunakan untuk kuasa luar biasa. Tapi ada kegelapan yang mengintai. Di Rimba Path, korang akan meredah hutan gelap penuh ritual mak yong dan kuda kepang. Tapi awas, makhluk purba sedang memburu korang dalam kegelapan. Rimba Path dan Panggung Path akan bertukar setiap bulan. Nak tahu semua rahsia, kena datang lebih dari sekali. Ini bukan escape room, tak perlu pecah kepala dengan puzzle. Di Hantu, pelakon profesional akan bimbing korang dan korang sendiri akan buat keputusan yang tentukan ending. Hanya RM65 sahaja untuk pengalaman yang luar biasa. Kena redah hutan gelap, kena berdepan makhluk purba, kena berani untuk cari jalan keluar di Hantu. Klik link kat bawah ini untuk tempah pengalaman seram korang di Hantu dan isikan promo kod Top 5 Hantu untuk promosi terhad 15% khas untuk peminat Top 5 Malaysia. Menurut YouTube Seram ke Tidak, Putih pernah alami pengalaman seram masa dia darjah 6 waktu kem kepimpinan di Hulu Langat. Malam kedua ada night walk dalam hutan. Semua peserta kena cangkung, tutup mata dan cari 5 bunyi di dalam hutan. Dia dengar katak, cengkerik, air sungai, burung hantu. Secara tiba-tiba ada suara gelak seram memanggil namanya Putih. Dia kaku, tak berani buka mata. Kata orang, kalau bunyi tu kedengaran jauh, sebenarnya makhluk tu dekat. Balik daripada kem, arwah maknya pernah memberitahunya, Mira, kau tahu tak, kau daripada kecil boleh nampak. Sebab dalam keluarga ada 2 orang yang boleh nampak, abang dan kau. Apa saya dengar? Putih. Macam tu. Tapi kat situ kita bukannya ada pakai name tag ke... Tak, dia panggil tu kat tepi Ya. telinga. Lepas dia cakap Putih. Masa turun semula dari hutan, Putih merupakan orang yang terakhir daripada sekolahnya. Dan di belakang Putih pula ada kawan sekolah lain. Tiba-tiba menepuk bahunya. Weh, kau pergi mana doh? Aku nak pergi tandas jap. Dia nampak kawannya itu lari ke bawah. Tapi beberapa saat kemudian, kawan yang sama tepuk bahu dia sekali lagi dari belakang. Putih terus pucat. Tiba? Pak, weh, kau mana doh? Kawan saya yang sama tadi turun. Yang saya nampak turun tadi tu, orang yang sama.
Waktu awak tengah tu. Fasilitator cuma pesan, apa yang dah jadi kat atas ni, kau dengar ke, kau apa ke. Lepas camp baru kau cerita. Kau jangan nak cerita kat sini. Kalau kau kena apa-apa, kau diam, jangan cerita. Sejak tu Putih hanya senyap dan mengelamun sambil memandang ke hutan. Tiba-tiba dia nampak Pontianak mencangkung di belakang pokok sambil tersenyum ke arahnya. Mana pokok tu? Saya ternampak kat pokok tu, ada benda belakang pokok tu. Macam tu. Benda apa? Saya nampak ada Cik Pon memang tengah tengok macam tu.